Ai. Mana ni Captain Dark Sparrow? Dia lambat weh. Aku ni lambat. Tu butuh. Bertenang tim. Tu. Captain. Aku dengar orang kata buruk pasal saya. Siapa tu Sashi? Dia kata dia. Bukan saya. Kau nak makan? Belum, Captain. Lapar. Lepas misi ni, kita makan bersama-sama. Damn man. Alright guys, kita ada misi penting ni. Okay, aku nak korang cari kad ke. Oi. Jangan lari boleh tak? Jangan lari. Now man. Aku tahu korang ni excited nak makan. Jom. Okay. Aku nak korang cari 6 kad untuk klien aku. Wait, jangan lari. Belum lagi lah bro, datang balik. Korang ni tak respect captain ah. Dia taruh otak. Korang nak tak aku spray dah laku kat korang. Tawar. Jap. Wait. What do you say? Aku nak korang divide kepada 2 tim. Okay. Satu tim kena cari 3 clue. Okay. 2 tim 6 clue. Okay. Aku nak 6 clue kat aku. Siapa tim yang paling lambat? Ada punishment. Tim A. Sashi, Brian. Tim B. Josh. CJ dengan Himland. Tim A. Tuan. Apa? Ni guru besar ke? Guru sekolah ke? Panggil saya Captain Dal. Oh, Captain. Ya. Captain. Saya nak team dengan Captain Fat Sparrow. Kau diam masih pula. Aku spray Dal aku. Tim B. Okay. 1, 2, 3, mula! Captain suka Dal. Shoot! Oh. You're winning this. We're winning this. We have 3 samples. Kita mesti akan menang bro. Dia cari. Hey, who the fuck lah? Deron dua ni akan pergi McDonald. Saya tak boleh lari bro. Saya besar bro. Jack Sparrow tu dia akan ajak pergi McDonald lah. Korang jaga sikit-sikit Crimson. Kau lah. Come lah macam. Kita buka token bro sekarang. Okay. We see the riddle. Jom. Kita see the riddles. Bro, kita ni team otak besar. Mereka team adik kecil. Tengok tak, saya dahi besar, otak besar. Ini hidung besar nak buat apa? Tapi Bau. bawah tu kecil. Bawah tu kecil. Kau bau token tu sekarang. Jauh-jauh boleh nampak. The first sample. The first sample. Hidden like stars in the velvet sky. Find the spark. Her name is Arisha. Super bro. Okay, #J. What the this? Tengok. Okay. 3 shapes stand, silent and still. Behind the pipes awaits your will. Apa velvet sky apa? Nak cari red velvet cake ke atau apa ni? Bro, apa bro? Aku tak faham bro. 3 shapes stand, silent and still. Behind the pipes awaits your will. Bro, what the Okay, one thing you have to know. Ragu like this. Okay, right. Ragu adalah bodoh. Mesti dia guna ChatGPT untuk ni. Ni mesti ChatGPT. Saya nampak apa? Dia takkan tulis benda macam ni kan? Tak bro, tak langsung bro. Okay, kita buat apa? Okay. Kita mesti tak tahu riddle, okay? Kita 2 orang pun bodoh. 3 shape stands saya rasa bro, 3 shape stand tu saya rasa benda tu tak akan gerak. Bro, memanglah bro. Stand macam mana gerak bro? Stand boleh gerak ke bro? You gerak sekarang bro. Aku stand. Fat Sparrow dengan dahi besar dah gerak tu. Gerak lah. Aku Fat Sparrow tahu ni. Fat Sparrow tipu. Ataupun kita cari sampul yang lain. Okay. Clue lain. Saya rasa kita kena cari pipe bro. Aku rasa kat situ Bro, bomba punya tu pipe boleh ya? Yang mana merah tu. Kat mana tu? Tak tahu. Bro, apa dia ni bro? Aku akan guna cari ni bro. Bro, kita pergi sana. Families dine. Stories were spun. Look under me. Your hunts began. Okay. Families dine. Table. Itu bukan 3 shape kan? Itu tak. Tu pelajar bro. Sorry. Itu muril. Kita bukan orang bodoh. Itu Kita berlakon je. Itu fat Sparrow dengan dahi je bodoh. Tak, dalam kepala dia ada calories makanan. Carbs macam tu je. 3 shape stand. Triangle. 3 shape stand. Oh, Triangle. ya. Okay. Yang itu ke bro? Yang mana bro? Yang bangunan tu tapi tak ada pipe kan kat situ. Bro, you ni Sorry, otak Aku cubalah bro. Apa you buat? You buat ni je bro. Bro, Apa you tengok bro? Kita tak boleh fight bro. We must be together. Great minds think alike. Guys. 3 shape stand. Jom. Bro, jangan bagi tim tu cari dulu bro. Ya bro, aku stress bro. Jama. Okay, we open the next sample.
Bro, we skip every question, bro. Guys, Tengok dari guys. sini kami nampak dua biji bola tu kat situ tu guys. Mereka tak buat apa-apa pun. Mereka, I'm sure they don't know anything about it. Mereka tak faham bahasa Inggeris pun guys. Mereka pasti kalah. Leftover stone, stories untold, unappreciated, but I hold a gift for you. What the Dek, dustbin. Okay, yes, but which dustbin? Ada banyak tree shape stand kat sini. Tapi bro, Behind pipe. bro, 3 shape stand, pondok bro. Pondok aku rasa Pondok. Mana pondok kat situ? Pondok. Pondok. Dia cakap behind, apa pipe? Saya cakap pipe. Ada pipe. Bro, saya rasa kat situ bro. Tapi kita pergi situ cari pipe. Behind ada pipe. Bob dengan siapa? Sasi. Dia orang let's say they took. Is this one? Is this one? Yes, we got it. Yang tim lain-lain tu, ha? Bodoh Bob. Bodoh Sasi. Belagak pandai je. We got the thing, buddy. Yes. Apa yang aku takut sekarang? Kalau tim lain tu dah jumpa dua. Sekarang ni dia orang tengah minta clue dekat Captain Dal tu. Oh, dia pun minta keluar. Tak, maybe lah. Lebih baik kita minta dulu kan. bro, 3 shape stand saya suspect yang pondok tu bro. Ya. 3 shape. Lepas tu dia cakap ada pipe kan. Ini pipe lah. Mesti ini pipe. Saya rasa pipe ni, tapi belakang tak ada apa-apa pun. Apa bro? Mana token? Oh, Captain Dal. Belum Belum lagi Captain Dal. Kalau dapat semua, kenapa saya nak jumpa you? We got one. Satu dapat. Satu dapat. Korang nak deal apa sekarang ni? Okay. Satu clue, satu punishment ya. Hidden like stars in the velvet sky, find the spark. Her name is Erisha. Dekat Erisha ke ni? Ya. Saya nak cari perempuan Melayu mana ni? Erisha ni bukan orang. Dia ni sebuah contengan vandalisme. Bro tu. I know. Aku nak spray kau. Jangan kasih. Oh yeah. Right. I love that actually. What? Captain Dal, thanks. Guys, kami sedang berpisah, bekerjasama mencari benda ni. Two more kita ada lagi. The first one itself we are dying. Mana Tak bro tahu kita akan cari dua lagi. Bro, aku for the first time in life saya rasa saya useless tau. Ya bro. Tak bro, you selalu useless bro. Itu dah lama saya dah. Tak apa bro, you pergi buat sendiri bro, saya cari. Oh, team. Nasib baik kau cakap benda ni bro. Kita team bro. Apa yang penting? Kerjasama. Mesti Bob tak boleh lari sebab dia gemuk. Raj, kau cari meja dulu kita. Erisha, brother. I can see the Erisha. Okay, where's Erisha? Oh, Erisha, brother. I can see that. Okay. Right there. Okay, kita dah find Erisha. Cuma kat mana? itulah. Lagipun Erisha ni dia Jack. Jack. Aku nampak satu pipe kat situ Ya bro. bro, ada pipe. Tapi tak ada three shape stand yang stainless steel. Apalah Captain Dal ni. Aduh. Aku rasa kita kena scam dengan Captain Dal tu sendiri. Aku Erisha rasa kat situ, tapi kita tengok ni. We search the whole thing, man. Itu macam three stand. Three shape stand. Itu bro. Bro, itu bukan bro. Tak bro, tak. Apa bro kau cakap? Tak bro, tak. Tak. Sorry lah bro, aku excited dah. Aku dah excited. Kau desperate bro. Ya, aku desperate. Memang aku desperate. Aku rasa kau kena lari kat ni bawah. Okay, kalau aku lari bawah, patah kaki, baru dapat kat tu lah. Ini logik bodoh apa ni? Bro, kita tanya clue tu Captain Dal bro. Bro, saya rasa Captain Dal pun tak tahu apa clue. Bro, kalau dia tahu clue, kenapa tak nak dia cari? Kenapa kita cari? Ya bro. Dia ni bro pemalas bro. Pemalas. Captain malas. Yo, aku bulat pun aku pergi jalan-jalan. Aku dah lose bro macam 80 kg. Tak ada bro. Tak ada. Jangan motivate sikit lah bro. Tak ada bro. Tak ada. Tak payah. I cannot lie for the views or whatever. Bro, tengok bro, dia orang cari ke apa bro tu? Apa je mereka buat bro? Bro, tengok. Bro, jerit bro. Panggil. Oi, tak cari ke? Wait. Diam lah kau. Apa diam-diam? Fat Sparrow. Hidung besar. Wait, Fat Sparrow bully dah. Jumpa dua dah. Ha? Kita dah jumpa dulu. Bro, cari bro. Tanya clue bro. Dia orang nak cari dua bro. Okay. Apa yang kita tahu dari ni, dia orang tak dapat satu pun saya rasa. Actually. Eh, korang dapat dia?
Tengok orang bodoh. Korang cakap kita orang ni bodoh kan? Itu lah. We are literally the underdog story, brothers. Bodoh. Tengok Fat Sparrow makan burger. Kau pergi McDonald lah. Pergi McDonald lah. Kenapa datang sini? Kau tu pergi buat Pergi kedai mamak. Itu dahi atas dia kosong je. Rugi. besar je tapi tak ada apa-apa. Bro, mari sekarang. Mari bro. Kita jangan distracted. Bro, you jangan nangis bro. Kita jangan distracted. Dia jangan distracted. Fokus. Dia jangan saya dahi besar bro. Itu betul pun kan? Fokus je bro sekarang ni. Guys, tinggal satu je. Itu table. Lepas table kita dah benar dah. Wait, I don't want to do the punishment. I tak nak buat punishment. Serius dah, aku tak nak buat punishment lah. Captain Dal. Captain Dal, tolonglah Captain Dal. Tolong Captain Dal. Nak clue. Aku ingat korang dapat semua. Tak. Clue tu apa? 3 shape stand, silent and still behind the pipes awaits my wheel. Mari sini, punishment dulu. Ready? Ya. Okay, ini clue dia. Mari sini. Oh. Ini clue dia. Oh, okay, cuba. Bro, aku tahu. Apa Captain? Aku ada photogenic memory, bro. Photogenic. Dia tunjuk itu 3 shapes kan, bro. Bukan bangunan, bukan stall ke apa. 3 shapes tu, bro. Satu shape circle, satu shape square, satu shape oval. Bro, aku tak faham tapi let's go. Wait. Guys, oh my. Kita dapat dah guys. Kita dah menang. Guys, kita baru call Ragu like, you all done? Korang dah siap ke? Yes, Mr. Dal. Kita dah siap. Kita IQ. Kita nak buat semua kad dekat muka Dal. Jangan tengok bro. Jangan tengok bro. What do you smell, What do you smell, I smell something stupid around me. Brother, I smell something. Mana kau pergi dorang? Tak. Ini bully. Mana pergi? Ini kes Sekejap. Tak, aku tahu cakap dengan you. Bodoh. Inilah cara orang menang. Ini Ya bro. Aku ingat kita big brain team. Kita no brain team bro. Captain, Captain Dal. we are back bro. Khabar baik ke? Ini memang baik untuk kita lah guys. We are them. We are Ini him. memang baik untuk kita guys. Yes. Kau siap? Dah siap bro. Here you go. Dalam berapa minit 5 minit 30 second kan? Dalam 8 minit. Yes. Three. Speed run this baby. We are the winners baby. Yes, sir. Yeah. Losing team. Yes. Mana dia? 3 shapes 3 shapes. behind the pipe. Bro. 3 shapes. Bro, 3 shapes bro. Ada pipe pun. Okay. Mesti ni tolonglah tu. Tolong. Bro, tak apa bro. Saya akan pergi check. Pegang ni bro, baik-baik. Safety dulu bro, safe. Behind the pipe. Bro! Dapat bro! Dapat the first token ever. First token guys. Apa yang penting? Kerja sama. Nak call dia tak? Call. Macam mana? Tak. Biar Raj call, biar Raj. Hello, this is Arkim here, not Captain speaking. Stress. Captain? Well, ini phone Captain ke? So, you know what it is lah. Korang lagipun korang dah jumpa satu ke tak? At least satu. Dah jumpa. Dah jumpa. Semua 3 pun kita dah jumpa. Tak apa, korang balik. Korang nak kalah dah. Bro, Captain marah bro. Korang akan kena dulled. Tell me back for punishment. You are gonna get dulled, buddy. Bro. Hey, kau cepatlah balik sekarang. You listen to me. Bye. Bro, ingat saya takut dengan dia Tiga orang ke bro, buat dah. Apa bro? Aku lakon je. Ingat kita takut ke bro? Bro, sekarang kita dah enter base camp bro. Macam mana bro? Ya bro, aku takut lah Captain Dal akan marah Bro, kita. why not? We act like we are very serious. Okay bro. 1, 2, 3. Captain. Mari dah. Boss. That's team loser right there. Loser bracket. Kita jangan cakap apa pun dengan Tak. kita walaupun dah kalah bro. Tak.
Kapten tolong mereka. Mereka bandar. Kapten pilih kasih. Ya, pilih kasih kapten ni. Pilih kasih bro, we won bro. Pakai macam bra kapten tu. Pakai macam bra. Aku pilih kasih. Ya, pilih kasih Bro, mesti ni. kenapa bro dia cakap macam tu? Tak tahu bro. Bro, saya takut bro. We are strong. Makan burger dah. Makan burger. Apa bro, body shaming ni? Ya bro. Sekarang salah satu dari team member kena buat punishment. Korang kena pilih, okey? Korang kena twerk kepada public. Oh my god, brother. Captain Dars. Nah. Captain Dars. Apa benda ni bro? Twerk kat public. Twerk kat public tapi tak payah kacau mereka kalau public Kacau berlalu. bro. Mata mereka akan kacau dah bro. Itulah motif Bro, dia. nasib baik kita Mata mereka akan darah bro. Wait, I'll take one for the team bro. Apa lagu kita? Apa yang penting kerja sama. Get out. Ni betul-betul cringe. Oh my god. So hard. What the fuck is that? Oh. Nah, brother. He's waiting for me to go. No, they're watching, bro. They're watching. The behind filmers are watching. Baik guys, sekarang crew member saya dah jumpa 4 kad. Lepas ni aku akan buat apa? Aku akan trade kad ni kepada Raja Segala Cambodia, The Black Anaconda. Patu akan datang ke? Tak tahu. Tak tahu apa Cambodia tu akan cakap. Tunggulah nanti.